Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. Hari ni hari Ahad, 19 Oktober, and I'm going out. Cuba teka dengan siapa, it's gonna be surprise. Dia 4 orang nak keluar, tapi minta tahu lah seorang tu lagi jadi ke tak. But you know them, siapa yang tengok ni, most of you guys tahu diorang. So yeah, tada, look what I'm wearing. It's the tudung yang Pak Kuih and the family gave me. It's so pretty guys, look at my face. Oh ni, cantik kan? See the detail, ya Allah, serius cantik. And then outfit check. I'm just wearing the black kemeja yang saya pakai. Tudung ni, bag, and I'm wearing kain right now. So yeah, I'm excited for this day sebab dah lama tak jumpa dia orang. So yeah, bye guys, jumpa nanti. Hai Najwa. Cepat on ni, dah masuk ke? Cepat lah ni. Alah. Ada kita sebab cafe. Doakan Mimi boleh dapat beli kamera. Ya weh, amin. Kamera kecil tu. Dah siap makan. Red. Cuba esok itu aku. Aku akan red rendah sikit. Sini Cuba. 7. 5 lah. Wawah? Boleh lah. 6 lah. 6. Tengok lapar. Ya, 5. Sama 2 rendah. Dia biasa 5 juga. Kalau korang nak datang boleh kot. Ya. Korang kat atas jangan makan lah. ayam dia tak ada Dia macam lepak. ayam dia tak ada. Makan. Tapi French toast dia sedap. Dia macam crispy tu je. Sembilan. Tak minat crispy dia sangat. Boleh lah daripada makan yang mahal tu. Nampak je besar tapi kecil je sebenarnya. Itu saja. So Dia suasana. Siapa nak datang boleh lah lepak dengan kawan. Kita orang dah lepak 2 jam. cerita apa Dia dah 12.30. 12.30. Mana motor kau? Bagi raja pusing kan. Oh, kau pergi aja? Motor. Jalan. Pusat dulu nak tunggu tu. Sorry lah, kita kahwin lah. Wah. Aku sama one. Orang tu jalan dia tak tahu arah mana pergi. Buat je jalan. Tak tahu kampung. Tada, ada suasana. Cepat Ikram. Aku ingat aku tak makan kau. Kawasan Vista Ikram guys. Ya weh. Weh, buka Alah dia ada 2 seat je. Selalu nak belakang. Macam nak ke belakang? Ikram tak tahu. Macam mana Ikram? Macam ni Ikram? Tak payah kita orang nak sini dah. Cuma Nanti kita jauh. wow. Sana sikit. Lepas sikit. Okay. Ya. Sabar. Sabar jangan tinggal aku. Macam tu Ikram. Grab weh. Nanti kita Weh, macam nak VIP. Masa dah. Jangan carry card. Please. Oh gang. Wish. Dalam run kerja. Bayar kena mahal kan ni. Baru lesen dah bawa. Ya dah kau cakap. Selalu besar kereta. Hari ni lagi besar daripada kereta bahan. Mau nampak. Bye guys. Kita ada driver ni. Dah lah, bagi tag je. Give it tag je lah. Boleh je nak Kau jalan. ada lesen tak? Kau nak Mimi ada. Kau ada lesen. Ikram aku kena rekod kau pula. Kau rate berapa Sini, restoran tu tadi? Kita orang dah bagi sejujur-jujurnya. Kau ada berapa? Mana boleh tahu. Jujur lah. Aku rate 7. Paling tinggi. Mantap. Paling tinggi. Nanti video kau bergerak-gerak. Siapa? Lapar je. Aku rasa French toast dia okey lah. Tak, bagi aku macam best. Kalau nak datang lepak. Ayam ni Lepak okey. Tapi Minum kita air. beli makanan yang macam. kopi. Bye. Semangat belajar. Ya weh, kulak komplek. Gelak. Ya. Ish, macam naik anak datuk lah. So aku jumpa anak datuk nanti. Bye. Dah balik. Korang lagi Watson kan? Lagi masa ni. Bye. Bye. Takut. Apa? Aku rasa lepas tak sikit. Okay dah lepas. Tadi kita nak Bye. kopi sejuk. Thanks. Besar. Kita orang terkejut lalu goosebump. Wish. Karaoke. Wani kau lah Wani, aku tak pernah kat sini. Tak tahu.
Kau lit. Tada. Buy 1 hour free 1 hour. Kenapa? Saja, public. Kita orang punya medium room macam ni. Mahal je. Ya ke? Okey lah. Murah. Tadi Tak sampai 5 lebih. 40 lebih. Tadi sepatutnya 50 eh? Ha, 5. Tak sebab dia ada dekat situ. Oh. Baik saya anak aku untukmu. Ada satu pintaku siang dan malam. Baik-baik saya karena aku untukmu. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik saya ada aku untukmu. With my heart open wide, you stare at me and sleep. I know that in the morning now I see a savior light upon the hill. Boleh di dalam masuk. Ya ke? So balik sekolah tak boleh datang karaoke lah. Lah, bukan sekolah dia dah masuk. Dia takut lah. Underage. Macam buat apa pula? Dia macam disco guys. Dia buat dia main. Ni ke? Uish. Gush, tukar-tukar. Kesangan Hai Wani. Bye.